Apabila tuan-puan faham konsep emas naik atau kuasa beli jatuh, pasti tuan-puan tak akan begitu teruja dengan naik turun harga emas. Emas ni cuma sebagai alat penyimpan kekayaan sebenar je. Manakala kekayaan yang disimpan dalam bentuk duit kertas hanyalah bersifat maya. Pada bila-bila masa je kekayaan itu boleh hilang macam tu je. Sebab wang kertas boleh dimanipulasi oleh kerajaan yang tak bertanggungjawab. Sedangkan emas ni tak. Emas tak boleh dimanipulasi. Ianya adalah duit ciptaan Tuhan yang disimpan dalam perut bumi untuk manusia. Bagi sesiapa yang faham hakikat ni, harga emas naik selalunya bukanlah satu petanda yang baik tau. Di sebalik kenaikan tu ada berita yang kurang menyenangkan, iaitu kuasa beli duit kertas kita yang jatuh. Cuba bayangkan, sebelum 1971 dulu, kita perlu membayar $35 untuk mendapat emas seberat 1 troy oz, 31.1 gram macam tu lah. Sekarang ni kita perlu membayar lebih $1,000 untuk dapatkan emas pada berat yang sama. Persoalannya, harga emas tu naik atau kuasa beli duit itu sendiri yang jatuh? Dari satu sudut, ya, memang harga emas ni naik. Dari satu sudut yang lain, sebenarnya duit kertas kita yang jatuh. Saya ambil contoh yang mudah lah. Pada tahun 1990-an, harga sebiji karipat di Malaysia ni adalah sekitar 10 sen. Untuk dapatkan karipat yang saiznya sama pada hari ini, kita perlu membayar 50 sen. Kita perlu membayar jumlah duit 5 kali ganda berbanding dulu untuk dapatkan karipat saiz yang sama. Dapat ke dapat tu? Follow saya rapat-rapat untuk lebih tips dan info simpanan emas. Nak mulakan simpanan emas bersama Public Gold dengan ilmu? Boleh rujuk video yang telah saya pinkan untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan tunjukkan cara simpanan emas yang terbaik untuk anda. Emas, pasport kekayaan kita semua.